Kita kini berada di bahagian 5, pengurusan tetapan notifikasi. Mari kita lihat bagaimana fungsi ini boleh membantu anda menerima makluman berkaitan e-invoice. Dalam bahagian tetapan notifikasi, terdapat 3 fungsi utama yang boleh digunakan oleh pengguna. Pertama, saluran notifikasi. Di sini pengguna boleh menetapkan saluran yang akan digunakan bagi menerima notifikasi, sama ada melalui email atau cara lain yang disediakan. Kedua, notifikasi dokumen. Pengguna boleh memilih jenis dokumen yang ingin diterima notifikasi supaya lebih tersusun dan relevan dengan keperluan masing-masing. Ketiga, tempoh penghantaran secara berkelompok. Fungsi ini membolehkan pengguna menetapkan tempoh masa penghantaran notifikasi, sama ada mahu menerima secara serta-merta atau dihimpunkan dan dihantar secara berkala. Melalui tetapan ini, pengguna mempunyai kawalan penuh untuk mengurus notifikasi mengikut keselesaan dan keperluan masing-masing. Klik ikon anak panah di bahagian kanan atas skrin untuk membuka menu profil. Dari sini, pengguna boleh mengakses tetapan notifikasi dan pilihan lain berkaitan akaun. Seterusnya, klik pilihan lihat profil pembayar cukai untuk membuka maklumat profil yang berkaitan. Ini merupakan paparan profil pembayar cukai yang memaparkan maklumat asas seperti nombor TIN, nombor pendaftaran perniagaan, jenis ID, alamat berdaftar dan butiran notifikasi. Untuk membuat tetapan notifikasi, klik butang urus. Dalam paparan ini, pengguna boleh memilih saluran notifikasi yang ingin digunakan untuk menerima notifikasi sama ada melalui email atau pilihan lain yang disediakan. Paparan ini menunjukkan senarai tindakan notifikasi dokumen yang boleh ditetapkan oleh pengguna seperti notifikasi apabila dokumen diterima, ditolak atau dibatalkan. Pengguna boleh mengaktifkan pilihan notifikasi dokumen bagi memastikan sebarang notifikasi berkaitan dokumen diterima melalui saluran yang dipilih. Jika pengguna tidak lagi mahu menerima notifikasi, pilihan notifikasi dokumen boleh dinonaktifkan dengan meminda tanda pada kotak yang disediakan. Pengguna boleh memilih tempoh masa tertentu untuk penghantaran notifikasi secara berkala, sama ada setiap 2 jam, 6 jam atau mengikut pilihan yang ditetapkan. Pada paparan ini, pengguna boleh menandakan pilihan on atau off untuk membolehkan sistem menghantar notifikasi mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Setelah semua tetapan notifikasi dipilih, klik butang simpan untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. Contoh ini menunjukkan email notifikasi yang dihantar kepada pengguna. Notifikasi ini memaparkan status dokumen e-invoice dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dengan itu, tamatlah panduan untuk bahagian 5, pengurusan tetapan notifikasi. Melalui bahagian ini, pengguna telah mempelajari cara menetapkan saluran, jenis serta tempoh penghantaran notifikasi yang sesuai mengikut keperluan.